Budin. Budin tu adalah anak saya. Ya. Saya pelihara dia daripada dalam buayan. Saya jaga dia sampai ke nyamuk sekor pun tak ingat badan dia. Saya tatang dia macam nasi tengah mengelegak. Saya pelihara dia. Dialah anak buah hati saya, Cik Murti. Cik Murti, Murni. Pakcik. Cik Murni. Anten kamu lah. Maksudnya? Iya, kenapa? Kenapa jadi begitu? Dia mengupur ni. Apa? 10 juta. Ya, kenapalah Budin kau pakcik kamu tak bagi aku sikit. Bagilah aku sikit Budin. Pakcik, si Budin, pakcik Budin bagi sikit boleh lah ganti kedai kan dia bawa 10 juta. Sekarang ni saya nak tanya. Syah Budin ada tak kat sini? Selalunya tak pernah benggang dengan saya. Oh. Ada, sentiasa bersama-sama lah. Orang kata, dia pergi mana pun mesti dengan saya. Tapi tak tahu ni mana lah pergi. Sahabat karib saya tu. Tak tahu mana pergi. Risau. Okey. Baiklah kalau macam tu, kalau Cik Syah Budin tak ada, saya minta diri dululah. Minggu depan saya datang lagi. Saya janji. Saya minta maaf lah kerana mengganggu semua. Ya, tak apa. Minta maaf. Ya, tak apa. Balik semua. Ya. Ni, saya pun nak minta diri dululah, Pak Udah. Pak Busu, Pak. Kawannya. Dah saya pergi carilah sahabat karib saya tu tak tahu mana. Tujuh lumbung kapal risau ni tak sedap saya pergi dulu. Nak ke mana lagi ni? Nak cari dia lah, Budin. 10 juta. Saya pun kena pergi juga. Kerja ke? Kau nak ke mana pula? Awak yang tak tahu apa pula. Amboi buat tak tahu pula. Kan Budin dengan saya tu adik-beradik, adik kandung saya tu. Nak cerita tau. Jangan buat tak tahu. Pagi tadi saya dah bagi dia makan ubat tau. Lepas tu dia minta duit nak beli chewing gum. Tak balik-balik sampai lah ni tau. Risau saya pergi cari dia dulu. Kami tinggal dua beradik saja dah. Tak ada orang lain dah. Beradik? Kalau macam tu, tak boleh perkara ni tak boleh diam ke lah? Nak ke mana pula pula? Allah kamu tak tahulah. Kalau dah abah tu kenalah mencari anak ni. Abah? Kena mencari anak kesayangan aku tu. Tepi-tepi sikit abah nak lalu. Budin, abah datang Budin. Manalah anak aku ni. Adik-beradik, Abah. Aja Ni gila nak tanya ni. Budin ni banyak ke hutang lagi kedai kita? Ya Allah ya Rabbi, 3 bulan ni sesin haram tak dibayarnya. Udahlah tu. Kira settle je udahlah. Jangan kira minta lagi hutang ni. Dia nak makan bagi je. Pasal apa? Takkan awak tak tahu saya selama ni memang anggap Budin ni macam ada anak kandung sendiri. Kalau dia datang sendiri bagi makan. Jangan dikira kau tu hutang ke anak sendiri dalam hutang. Tahu tinggal nak cari Budin. Budin, oi anak aku dah hilang mana? Budin! Mana?